Okey geng, aku dah terjumpa satu EV yang buat ramai orang terfikir, patutkah aku tukar kereta EV? Ini dia Proton eMAS 5, sebuah kereta mampu milik pertama daripada Malaysia. Harga bermula daripada RM60,000 hingga ke RM80,000 sahaja. Memang affordable gila. Walaupun dia nampak compact, tapi jangan tertipu. Ini segmen B luaran, tapi keluasan dalaman macam segmen C. Storage dia dah macam poket Doraemon. 70 liter front depan, boleh letak kabel. Helmet pun muat babe. 28 liter dekat bawah seat, 375 liter dekat bahagian belakang, dan kalau rebahkan seat boleh jadi 1320 liter. Ada 32 storage compartment yang memang praktikal gila. Menggunakan konsep versatile tech, outstanding design, luxurious space, top tier safety dan superior drivability. Datang dengan 14.6 inci Full HD display head unit, lagi besar daripada iPad Pro. Fully digital, ada Atlas Auto OS, boleh cakap Melayu dan English, wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan ada apps juga yang boleh tengok station charger mana yang kosong dalam Integrated Live Charging Map. Feature dia memang level A comfort, dah macam rumah smart home dah. Design dia pun bukan ala-ala kereta bajet. Dia nampak premium dengan dual tone roof, dengan rim alloy 16 inci, dengan wheelbase 2650mm. Kereta compact tapi praktikal. Sangat sesuai untuk city driving. Interior dia memang minimalis, lounge style dengan vegan leatherette steering, crystal gear selector dan pilihan alabaster white dan flint grey untuk bahagian interior. Feel premium tu rasa macam duduk dalam private lounge bergerak. Power performance dia menggunakan rear wheel drive 85kW 0 ke 50km dalam 3.9 saat. Charging 30% ke 80% dalam 21 minit. Lepak minum teh tarik belum habis pun, tapi kereta dah siap. Range 325km WLTP. Cukup dah untuk ulang alik kerja seminggu tanpa cas. Ramai tanya, EV ni maintenance mahal ke? Jawapan dia, lagi murah daripada kereta petrol. Tak payah tukar minyak hitam, tak payah tukar banyak parts, bateri CATL, LFP dengan 3+2 protection layer yang lebih tahan lama dan selamat. Kalau duduk rumah landed, charging lebih murah daripada isi petrol. Tak payah nak fikir pasal harga minyak. Kesimpulan dia senang je. Kalau dulu orang kata EV untuk orang kaya, sekarang Proton dah beritahu. Nah, EV ni untuk semua rakyat Malaysia. Soalan dia bukan lagi bila EV nak jadi mainstream, tapi jawapannya bila kau decide untuk drive Proton eMAS 5 ni. Booking sekarang dengan RM99 saja. Dapat lagi RM500 rebate. Tapi untuk 5,000 orang pertama yang berjaya register. Mantap kan? Jom kita beramai-ramai bertukar ke EV sekarang.